Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan pesan Ibu Wizni. Ibu Wizni adalah mak saya dan dia memang banyak berpesan pada kami adik-beradik lah, daripada kami kecil sampailah akhir hayatnya. Jadi yang ketiga ni adalah akhlak. Akhlak ni amat penting. Dia menggambarkan kemuliaan kita, kemuliaan manusia, dan contoh kita yang paling bagus, paling tinggi pasal akhlak ini adalah Rasulullah sendirilah, kan. Dalam Quran Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Sungguhnya kamu adalah benar-benar memiliki akhlak yang agung. Balik kepada Luqman, ya, cerita Luqman. Luqman ni memang banyaklah cerita disampaikan dalam Quran, ada satu surah berkenaan dengan dia, ya. Jadi Luqman ini banyak pesanan dia kepada anak dia lah, ya. Di antaranya pesanan dia kata gini, ya, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. Sungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur, lagi bangga diri, ya. Kemudian dia berpesan juga, dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai, ya. Jadi itu di antara pesan yang penting, dan kita patut jugalah pesankan kepada anak-anak kita.